Ladang ni 70 hektar. Ada 2,300 pokok. Macam mana dia melaksanakan kebun ni? Hanya menggunakan 2 orang. Assalamualaikum dan selamat petang guys. Saya berada di satu plot kebun di Johor, Kota Tinggi. Kebun ni ditune oleh Tuan Faiz Husin di kebun. Kebun ni pembajaan dia fully pakai fast growth fertilizer lah. Beberapa bulan yang lalu saya datang, busuk ni baru siap. Pokok pun antara ketinggian dalam 3-2 kaki saja. Tapi alhamdulillah tengok kesan dia. Berapa bulan yang lepas kita tabur Black Wizard Clean. Tengok pokok dia pucuk dia. Subur macam ni. Total lebih kurang dalam 2,000 pokok. Pelbagai klon Tuning pembajaan by Fast Grow, infra, piping, busut, by The Kebun. Anak pokok berusia 10 bulan ke 11 bulan. Kita ajar semula kepada helper dekat sini bagaimana kita nak pastikan pokok yang lembut batang dia ni untuk dapatkan kanopi yang seimbang. Pangkas ni untuk pembentukan kanopi dulu. Jadi yang kat sini kita boleh nampak dahan-dahan yang kita kena buang adalah dahan yang bawah ni. Bila kita apply racun rumput, mana-mana dahan yang tersentuh dengan rumput itu yang harus dibuang dulu. Kalau kena, buang dekat sini. Okey. Pucuk atas ni kalau kita tengok dia macam betul kipas kan. Ini adalah sifat semula jadi blackthorn. Jadi untuk bagi dia berpusing semula, kita kena potong sekurang-kurangnya dekat sini. Potong-potong. Nanti pucuk yang baru naik, dia akan pusing lah. Jadi sifat blackthorn ni dia lembut. Jadi disebabkan kita ada pancang ni, kita cuma naikkan, kita ikat. Abang Y ni kita buang daripada awal lagi. Lepas tu kita pilih yang macam ni dahan terlalu dekat, kita buang. Okey. Yang ni dahan. Okey. Maknanya daun ni ada dahan kecil bawah. Daun ni kita panggil daun ketiak sebab dia ada kat bawah ni kan. Ini kita buang. Sebab bila dia ada sini, bila kita sembur, dia akan mengganggu semburan tu. Tak kena sekata kan. Itu sebab kita nampak daun ketiak yang ada penyakit. Tengok bawah dia ada apa. Nampak Kalau kita tak buang, inilah masalah dia. Sebab semburan kita ni tak boleh kena keseluruhan dia. Sebab dia berlapis-lapis daun dia kan. Ladang ni 70 hektar. Ada 2,300 pokok. Berapa orang pekerja yang ada dekat sini dan macam mana dia melaksanakan kebun ni? Hanya menggunakan 2 orang. Dalam 70 ekar ni kita dibagi 2 orang saja. Tapi kerana kita kerja dekat durian cuma 2 orang, kita tak boleh suka-suka apa yang kita kerjakan. Apa yang aku nampak dekat sini, pertumbuhan dia hampir 95% pokok. Bukan senang nak uruskan 2,300 pokok.